Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aisyakib bin Muhammad Ali dari tahun 2 Iswara, SK Jarapan Jaya. Hari ini saya sangat berbesar hati kerana diberi peluang untuk menyertai membaca Pais Tadi ini bersama rakan-rakan hebat yang lain. Sejak kecil, saya memang suka membaca. Membaca ialah hobi kegemaran saya. Saya suka membaca buku cerita, komik dan majalah sains. Bagi saya, membaca sangatlah penting kerana ia bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga dapat menambahkan ilmu, pengetahuan, mengasah fikiran dan membantu saya menjadi pelajar yang lebih cemerlang. Dengan membaca, saya dapat menjelajah ke seluruh dunia walaupun hanya duduk di rumah. Saya juga dapat belajar nilai murni seperti keberanian, kejujuran dan semangat juang melalui watak-watak dalam buku. Sebagai peserta membaca Pais Tadi, saya berharap dapat terus mengembangkan minat membaca saya dan berkongsi semangat ini dengan rakan-rakan yang lain. Marilah kita semua terus menjadikan membaca sebagai satu budaya, bukan sahaja di sekolah tapi juga dalam kehidupan sehari kita. Sekian sahaja pengenalan daripada saya. Terima kasih.